作为在居港的华人风格清真寺，真和清真寺在斋月期间定期举行宗教活动，如在清晨和中午的祷告后进行宗教的活动。在1446年伊斯兰历的斋月期间，居港真和清真寺举办了多项宗教活动，以服务家众的崇拜需求。真和清真寺的主席表示，他们定期在清晨和中午祷告后举行讲座，每天邀请不同的宗教教师每天轮流主讲。除了讲座和宗教活动外，清真寺还定期为家众提供开斋食物。在斋月的最后10天，真和清真寺还将举行集体开斋活动。Dalam rangka menyemarakkan kegiatan Ramadan, kita ada taklim ba'da subuh, setelah subuh, dan juga taklim sesudah sholat zuhur, seperti itu. Di mana itu full selama bulan suci Ramadan. Kemudian kita juga mengadakan persiapan takjil, Pak ya. Persiapan takjil untuk berbuka bersama selama bulan suci Ramadan juga, seperti itu. Kemudian kita di 10 hari terakhir juga kita mengadakan berbuka bersama sekaligus didahului dengan qiyamul lail, seperti itu. Nah, alhamdulillah kegiatan ini sangat didukung oleh warga sekitar dan kawan-kawan kita umat Islam yang ada di Kota Palembang mensupport kegiatan ini. 真和清真寺的负责人确保所有的宗教活动都将在一个舒适、秩序井然且虔诚的气味中顺利进行。Lutfi Pal TV